Lepas tu belakang tu tak silap aku, kat rumah aku time tu dia boleh melintas ke NKVE highway yang ke Setia Alam tak silap aku kan. Boleh tak pasti, aku tak pasti. Okey, dia NKVE lah. NKVE tu aku plan time tu tak ada Waze lagi. Kira main redah ya. Redah je, tapi tengok Google Map dulu lah. Plan dulu kan aku termasuk sampai KL kan. Aku nak patah balik. Menangis aku lagi. So aku plan, aku pusing tu, aku masuk highway, aku try bawa. Bayangkan aku punya takut tu kan, naik motor EX5 Dream, high power. High power. Dorong kiri. Okey. Dorong kiri. Kau tak masuk lane motor lah? Lane motor lane kiri. Okay. Lane motor lane kiri tu bawa 60. Relax ya. Relax kan. Tapi tak ada kereta kan tu. Faham. Ya, lane motor mana kita kacau kan. Yes. Dah buat tu aku dah pusing sampai rumah. Faham. Aku buat lagi second lap. Faham. Aku buat third lap. Sampai time tu aku dapat confident spark kan ni kan. Okay, aku confident. Okay.